Benelli 502C ikutkan macam-macam dah ada. Tapi yang paling ketara swing arm ni lah. Yang ni set MV Agusta, rim depan, rim belakang, complete set dengan disc apa semua. Itulah kalau ikutkan harga MV Agusta ni memang parts dia memang keras lah kan. Kalau kita tengok dalam eBay, harga dia memang terkejut lah kan. Tapi sebab minat awal-awal dulu, so saya memang spend ikutkan habis banyak. Nak bagi tahu jumlah tu. So total spend tu rim depan belakang dengan swing arm dalam 14,000 waktu tu. Waktu tu yalah, awal-awal keluar motor ni, awal-awal tu dah set up macam ni lah. Lepas tu terus nak bagi dia punya view ni sesuai, mana tak halang pandangan ni. Atas nasihat kawan-kawan, suruh set up exhaust yang macam ni, jadi dia tak halang view ni. So kalau ikutkan sekarang ni pun dia punya suspension pun saya dah tukar pada YSS. YSS ni memang khas untuk 502C. Kalau kita tengok dalam YSS punya website pun ada dalam 4 ke 5 macam tu lah. 4 ke 5 model khas untuk 502C. Ikut option mana yang minat lah kan. So ni ada high low, soft hard. Memang kita boleh ikut kesesuaian yang kita nak. So yang modifikasi yang paling besar swing arm, single arm. Lepas tu boleh pakai tayar saiz 200. Ni Pirelli Rosso 4, Corsa. Corsa. Okey. Kamera. Okey, kalau setup motor ni additional, saya pasang awal-awal dulu masa Cigi mula-mula keluar AIO 5. So ada dashcam depan belakang. Dashcam depan belakang kalau tengok ni setup dia. Okey, dia boleh ada recording dengan navigation lah, standard. Sekarang ni pun dah ada AIO 6. Oh ni additional. Saya yang ni ada remote motor ni saya pasang remote. Remote ni pun ada lock. Contoh. Okey. Dia kalau unlock, kalau kata lock, dia akan lock handle sekali. Lock handle sekali. So katalah Poji saya jauh, Poji goyang handle rasa lock. Dia lock kan. So bila kita dekat, sama ada unlock pakai remote ataupun tekan ni. Ni start stop ni kan. Dia akan unlock kita punya handlebar. See? Jadi contoh pagi-pagi saya bangun nak pergi kerja, kita duduk dia detect. Saya terus start. Tak payah pegang kunci, tak ada. So katalah saya mati enjin, katalah saya tak off, saya jauh. Nanti motor ni dia akan tutup sendiri. Dia tutup sendiri. Saya tak ada buat apa-apa dia tutup sendiri. So keyless dia 100%. Tak payah, saya tak perlu tekan button pun dia dah tahu saya nak naik, saya nak jalan. Canggih remote ni. Yes. Okey. Ikutkan macam-macam dah pasang, daripada swing arm. Lepas tu yang ni GV punya. Okey, dia ada yang remote ni ada car wash mode. Car wash mode ni kalau vibrate dia tak on lah. Okey. Contoh ini ni GV punya rack mount untuk 502C ni.
Dia punya kuat dia. Korang tu ni saya enjut pakai badan Okey. Besi ni tak goyang Gila punya. Nampak, kita nampak simple je kan, tapi boleh tahan kuat memang. Jangan tengok dia punya nipis lah. Tengok lah. So kalau siapa nak pasang sidebox, saya advise kalau pakai yang ni memang dia punya berat yang dia boleh tahan sangat berat pun dia boleh tahan lah. Memang saya recommend lah kalau untuk 502C nak pasang sidebox yang angkat berat-berat. Ini memang kuat lah.